Sedekah itu tak pernah buat kita miskin. Tapi bila kita kedekut, bakhil, harta itu akan memakan kita nanti. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah berjanji. Di dalam surah Al-Baqarah, orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah, ia adalah seperti mana sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai ni, dia ada 100 biji. Perumpamaan ini memberi maksud bahawa Allah akan melipat gandakan pada sesiapa yang bersedekah. Satu sedekah yang kita keluarkan, contoh RM1 yang kita bagi, Allah boleh gandakan jadi 700 kali ganda. Bahkan lebih daripada itu pada yang dia kehendaki. Bayangkannya kita sedekah pada benda yang kecil, tapi balasan dia beratus kali ganda. Inilah janji Allah dalam Al-Quran kepada orang yang bersedekah. Namun, Allah Azza wa Jalla juga beri amaran kepada orang yang tak mengeluarkan zakat ataupun orang ni yang kedekut harta. Dalam surah At-Taubah, Allah Azza wa Jalla ada sebut orang yang menyimpan emas ataupun perak ataupun senang cerita hartanya, dia tidak menafkahi hartanya itu ke jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka satu azab yang sangat pedih. Masa itu, harta mereka ini akan dipanaskan di neraka Jahannam, lalu harta ini akan disula kepada dahi, rusuk dan punggung mereka. Dalam satu hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, harta yang kita tak keluarkan untuk zakat ini, dia akan jadi satu ular yang besar, yang botak kepalanya. Dia akan melilit pada pemilik harta tersebut dekat kubur nanti dan menggigitnya sambil berkata, aku ini adalah hartamu, aku ini adalah simpananmu. Setiap rezeki yang kita dapat, sebahagian daripadanya kita perlu keluarkan. Tetapi jika kita kedekut, kita tak memberi kepada yang patut, maka inilah ancamannya. Dan bagi seseorang yang bersedekah, Rasulullah SAW juga berjanji. Beliau sendiri sudah bersabda bahawa tidak akan berkurang harta seseorang itu kerana dia bersedekah. Riwayat Muslim. Dalam matematik memang kita tahu 5 tolak 1 sama dengan 4, 3 tolak 1 sama dengan 2. Tetapi dalam matematik bersedekah, dia tidak macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita bersedekah, pasti Allah menjanjikan harta kita tidak berkurang. Pasti rezeki itu akan datang pada yang kita tidak sangka-sangka. Boleh jadi kita makin bertambah harta, boleh jadi kita bertambah sihat, boleh jadi keluarga kita makin bahagia, boleh jadi kita makin lapang masa. Jadi bersedekahlah, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Dah sedekah belum hari ni?